Assalamualaikum guys. Sekarang kita di Pro 2 New Azia dan kita sedang buat running test selepas kita pasang dan menukar CVT cooler daripada yang asal kepada jenis external. So, sekarang kita akan baca daripada OBD2 scanner ni guys. Dalam data stream ni kita akan baca dia punya suhu gearbox. Kenapa kita guna OBD2 scanner? Sebab data di sini lebih tepat. Kalau kita ambil bacaan daripada OBD2 meter, saya sudah compare guys. Bacaan dia memang tidak sama. Dan yang paling tepat ialah di OBD scanner ni. Alright, sekarang kita tengok sama-sama berapa suhu dia. Sekarang engine coolant temperature ialah 95 degree C. Itu ialah suhu normal bagi engine. Kemudian kita tengok pula oil temperature. Oil temperature ni ialah gearbox temperature guys, iaitu dalam 56 degree C. Inilah yang terjadi bila kita pisahkan coolant dengan minyak CVT. Coolant tidak akan lagi mempengaruhi suhu pada gearbox sebab dia sudah menggunakan external cooler. Sekarang dia masih 56, okey, nampak. Kita jalan secara santai je ni. Sekarang kita jalan jauh sikit, tengok temperature dia lagi. Okey, sekarang kita try pecut dalam 80, 90 macam tu lah kilometer per jam. Boleh tengok kita punya RPM dalam 2000 ke 3000 RPM. So kita ada tekan minyak sedikit lah. Tengok dia punya temperature guys. Suhu gearbox dia masih lagi maintain dalam 50 lebih degree C. Sekarang dia pergi 57.5. Okay, kita try lagi guys. Jalan lagi jauh sikit. Sebab ramai yang minta data suhu selepas tukar external cooler ni. Okay guys, sekarang kita tengah parking dalam enjin keadaan hidup. Tengok temperature engine guys, 99 degree C. Okey, sekarang dia capai 100, bermaksud kipas akan mula pusing. Okey, sekarang ni saya memang off aircon. Dia start 100, dia akan turun suhu dia. Tapi cuba tengok oil temperature dah guys, gearbox temperature. Yang ni yang paling tinggi saya tengok, 65 degree C. Dia tidak boleh naik sudah dari itu. Tidak kisah saya tekan minyak kuat ataupun ketika parking. Yang ni parking tanpa on aircon, dia tidak kipas. So dia memang maintain sampai 65 macam tu. Okey, kita flashback balik. Ini waktu kita belum lagi tukar external cooler. Tengok temperature dia memang 80 ke 90. Dia maintain macam tu guys, parking ataupun jalan. Yang ni ketika parking. Boleh nampak suhu dia 89. Ketika jalan pun sama juga dalam 80 90. Cuma saya tiada record lah masa tu. Apa yang saya boleh buat kesimpulan, pasang external cooler ni memang bagi sejuk gearbox. Tidak kisah kita bawa laju kah, kita parking kah, dia memang akan sejuk macam ni guys. Dan pemasangan CVT cooler external ni dia ada pro and cons dia guys. Yang pertama, dia boleh jadikan gearbox sejuk. Tapi dalam masa yang sama, gearbox tidak dapat mencapai suhu operasi yang optimum, iaitu 70 ke 90 degree C. Yang tu kita kena faham guys, memang ada dalam dia punya standard. Sebab saya dah mengalami beberapa simptom lain daripada yang lain bila tukar external cooler ni. So, next video saya akan share dengan korang. Pastikan korang like dan follow sebab belum ada lagi orang yang share data selepas tukar external cooler. Jadi saya sudah buat. So dalam next video saya akan buat sesuatu. Mungkin saya akan cuba tukar oil cooler yang lebih kecil supaya dia dapat suhu yang optimum. Mungkin. Okey, assalamualaikum.